Dua perkara yang kita nak kena ambil. Nabi SAW tak benarkan kita tiup makanan. Jelas dalam hadis Nabi SAW sebut dalam riwayat Bukhari, kita jangan tiup makanan. Seperti dalam riwayat Tirmizi, Nabi melarang daripada bernafas di dalam bekas makanan atau meniup di dalamnya. Pertama, kita jangan. Yang kedua, jangan. Tak boleh. Dalam riwayat Bukhari, apabila salah seorang daripada kamu minum, jangan bernafas di dalam bekas minuman. Ini adab. Jadi orang yang beradab, yang mengikuti sunnah, etika pemakanan, apapun dia makan tak ada masalah, jangan dia tiup dan jangan dia bernafas. Kecuali, kata para ulama, sekiranya seseorang itu mempunyai keperluan. Umpamanya, orang hidang makanan tu, dia tunggu lama orang hidang, panas, dia ada urusan nak pergi semayang berjemaah ke, orang nak qomat ke, dia nak ada hal ke apa ke, kan? Dia nak tunggu sejuk lambat, dia ada tuntutan, dia boleh tiup. Dia tiup dengan cara yang tertib lah, tiup sikit, bukan tak boleh tiup langsung. Air hangat, dia nak ada kerja, kan? Nak ambil anak sekolah ke apa ke, tunggu punya lama baru mai teh panas. Nak tunggu sejuk lagi tak tahu apa, dia boleh tiup sikit, dia boleh. Ada disebut kelonggaran oleh para ulama, kan? Tapi asalnya apa dia? Meniup makanan yang panas, kata Al-Munawi dalam kitab dia Faidul Qadir, menunjukkan kegopohan dan tidak sabar serta mencacatkan maruh. Nampak macam gelojoh, kan? Tapi mereka juga memberi kelonggaran jika ada keperluan. Okey. Dan jangan bernafas. Jangan gluk. Jangan. Dia agama ni dia ada dia punya kesantunan dia, sopan dia. Kita minum tak, tambahlah ni zaman Covid, zaman influenza apa semua, minum tak. Nampak? Jangan. Satu lagi, bila kita baca hadis Nabi makan dengan 3 jari, kita kena faham makan apa yang dia makan dengan 3 jari. Roti, okey, makan dengan 3 jari. Kalau nak guna sudu, okey. Setengah orang tak mau guna sudu, dia kata dengan tangan sunnah. Kita tanya, pegang sudu dengan apa? Pegang sudu dengan apa? Dengan tangan. Tanganlah juga, kan? Setengah orang dia tak suka makan dalam talam pasal dia geli. Tuan-tuan suka makan dalam talam? Setengah orang dia terpaksa pasal dia takut ni sunnah. Kan? Tuan-tuan pergi Mekah jumpa talam. Tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah jumpa ada talam. Talam bunga-bunga tu. Lepas tu dia kata Nabi makan dalam talam. Kan dia kata Nabi makan dalam talam. Siapa kata Nabi makan dalam talam? Depa kata, betul ke Nabi makan dalam talam? Pernah jumpa hadis Nabi makan dalam talam? Tuan-tuan, lama mana dah, berpuluh tahun dah, sampai Trump dah. Trump pun duk percaya lagi Nabi makan dalam talam. Bukan makan dalam talam, memperbanyakkan tangan, berjamaah. Sunnahnya tak kira lah makan dalam talam ke, makan dalam periuk ke. Kadang-kadang kita masak Maggi, bini kita nak buh dalam periuk. Buh dalam periuk, buh dalam mangkuk, tak payah angkat periuk tu mah. Lepas tu main anak-anak pun makan berjamaah. Sunnah. Janganlah kata sunnah makan dalam periuk. Sunnahnya memperbanyakkan. Tapi kalau dia makan dalam talam seorang, tak sunnah. Kongsi, berjamaah. Kan? Boleh. Masa tu kita pergi negara Arab, dia hampak safrah. Lepas tu dia tuang makanan dalam tu, nasi. Lepas tu makan ramai-ramai. Itu sunnah. Tapi kalau kita tak mau makan macam tu, kita mungkin rasa tak berapa selesa, mungkin tak lalu, tak apa. Tak apa. Boleh. Yang pentingnya berkongsi.